Allahu Akbar. Ustaz baru menerima berita iaitu Tuan Guru Baba Haji Abdul Aziz pada Pusu, Thailand. Dia meninggal dunia pada pukul 3 pagi tadi. Allahu Akbar. Kematian yang dicemburui kerana dia meninggal pada hari Jumaat yang mulia. Allahu Akbar. Hebatnya Tuan Guru ni. Walaupun Ustaz tak berapa kenal, tapi Alhamdulillah Allah masih bagi peluang kepada Ustaz dapat tengok gambarnya pada pagi ini. Alhamdulillah. Semoga ia menjadi salah satu asbab untuk Tuan Guru ni dapat tarik Ustaz ke syurga nanti dan kita semua insya-Allah. Semoga Allah jemput kita dalam kematian husnul khatimah juga, dan kita doakan semoga Tuan Guru Haji Abdul Aziz pada Pusu ni Allah kurniakan syurga firdaus tanpa hisab insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Ustaz nak kasih sedikit biodata Tuan Guru Baba Haji Abdul Aziz pada Pusu ni. Nama dia sebenarnya Tuan Guru Haji Abdul Aziz bin Abdul Rahman pada Pusu. Arwah Tuan Guru ni asal daripada Kapung Cabai Tiga, Kenia, Jala, Tani. Mulai ngajinya di Pohon Macet, Jala. Kemudian dia sambung ke Pondok Melayu Bakok selama 7 tahun. Masuk Pondok Dala sampai umur 40 tahun. Kalau sebut Pondok Dala agak sehumnah lah. Di antara guru Tuan Guru Haji Abdul Aziz pada Pusu ni, Tuan Guru Haji Yaakob, apa orang panggil dia dengan Ayah Su Pohon Macet. Yang keduanya Tuan Guru Haji Daud Melayu Bangkok. Yang ketiganya Baba Husin Dala. Baba Husin Dala ni jadi tua dia. Baba Husin Dala ni suruh dia buka pondok. Pondok Pandai Pusu ni nama sebenarnya Pondok Nahdlatul Islahiyah. Dia dibina pada tahun 1999. Masa tu Ustaz jadi satu. Pondok ni dia ada pengajian tahfiz, lepas tu dia ada pengajian kitab. Kalau kita kecek kat ngaji alim, ngaji tahfiz. Ada dua-dua lah. Pondok ni adalah di antara pondok yang terbesar di selatan Thailand. Ustaz buat video perkongsian biodata ni supaya kita semua dapat tahu bahawasanya inilah perjalanan alim ulama. Walaupun perjalanan Ustaz ni jauh benar dengan nak jadi alim ulama, tapi doakanlah semoga Allah Subhanahu Wa Taala susun perjalanan Ustaz menjadi alim ulama yang akan membantu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat mengubah diri Ustaz dan mengubah masyarakat supaya masyarakat dapat cinta Allah, cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta Al-Quran, cinta ilmu. Sama-sama beraya Allah Maha Baik. Terima kasih banyak yang mana follow perjalanan dakwah Ustaz. Yang mana belum follow, mari follow Ustaz.